Jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang kami dari segala bala bencana, kebinasaan dan kerosakan dan apa-apa perkara yang menjauhi kami daripada rahmat-Mu. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwatina alladzina sabaquna bil imani wala orang-orang mukmin untuk mendapatkan keimanan di atas keimanan mereka yang telah ada. Dan ya Allah pada segala langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang menjadi nadi serta tulang belakang hingga membuahkan kejayaan kepada anak-anak didik mereka. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa selepas ini anak-anak cuba mula membaca sambil tadabbur supaya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang PSRA 2024 yang mana jumlah calon kita pada tahun ini pada 2024 iaitu 78 calon. Yang mendapat mumtaz 10 orang, jayat jidan 35 orang, jayat 14 orang, makbul 17, musaadah 2 orang. Jadi jumlah lulus 76 orang, 100. Menyampaikan sebuah tasyik iaitu Ibu Madinah dan ada waktu di Malaysia.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل بجاه النبي والآل وصحابته كريم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين rezeki kami membacanya siang dan malam sepanjang siang dan malam. Jadi alhamdulillah, syukur. Baik, mohon anak-anak Katam turun ke pantai dan cari ibu dan ayah masing-masing untuk bersalaman dan mohon maaf. Dipersilakan. Ya, boleh gerak.
Cik Nur Syazal Zafira binti Syahrizal. Dan adik Nur Afal Husna binti Azhar. Seterusnya kehadiran terbaik tahun 3 adik Nur Hana Nisrina binti Ahmad Nasri. Wakil ya. Dan adik Wan Nur Insyirah binti Wan Muhammad Nur Izziharudin hadir. Seterusnya tahun 4 Cik Nur Sufia Alisha binti Syahrizal. Dan adik Muhammad Afan Mubin bin Ahmad Fahim. Kehadiran terbaik tahun 5 dipersilakan adik Syaimah Ilia Dana binti Syazlin Andy. Dan Firash Imran bin Muhammad Faiz tidak hadir. Seterusnya tahun 6 dipersilakan Cik Nur Syasha Wardina. Seterusnya Syakir Hasib Darwiz bin Syazlin Andy. Seterusnya anugerah mata pelajaran terbaik Jawi tahun 1 ilmu dipersilakan adik Wan Muhammad Ahmad bin Wan Zakaria. Satu takwa dipersilakan adik Afif Mikael bin Amir Azri. Dipersilakan adik Amar Zarif, Amar Zafri bin Jasri. Okey, dari kelas 1 Iman. Dipersilakan adik Afif Mikael bin Amir Azri. Satu takwa. Anugerah mata pelajaran terbaik Jawi tahun 2 ilmu dipersilakan adik Muhammad Khalil Irfan bin Abdul Rahim. Dua takwa Nur Kaisara Amanda binti Muhammad Mustaqim. Dan Dina Syafarina binti Ahmad Azman. Seterusnya dari kelas 2 Iman dipersilakan adik Syahira Alia binti Abdul Rahim. Anugerah mata pelajaran terbaik Jawi tahun 3 ilmu dipersilakan adik Zinirah Nur Alfa binti Zakiri. Tiga takwa adik Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Wahimi.
3 Iman dipersilakan adik Said Muhammad Ali bin Said Hussein. Anugerah Mata Pelajaran Terbaik Jawi tahun 4 dari kelas 4 ilmu dipersilakan adik Muhammad Adib bin Muhammad Hafiz. Empat Takwa adik Zahin Zikri bin Zamri. Seterusnya 4 Iman Muhammad Syafiq Iman bin Akmal Irwan. Anugerah Mata Pelajaran Terbaik Jawi tahun 5 dipersilakan adik Anik Afan bin Khairul Badrisyah dari kelas 5 ilmu. Dari kelas 5 Takwa, wakilnya Camelia Iza Iyazi binti Yusman Yazi. Lima Iman dipersilakan adik Nur Alia Kaisara binti Mustafa. Dari kelas 5 Amal dipersilakan adik Siti Nur Aina binti Abdul Rahman. Seterusnya, Anugerah Mata Pelajaran Terbaik Jawi dari kelas 6-1 dipersilakan adik Aswar Azim bin Muhammad Syahrizal. Dari kelas 6-2 dipersilakan adik Hafiz Zikri bin Faizul Azlan. Seterusnya dari kelas 6-3 adik Hafiyah Zuin binti Muhammad Fuzail. Dan akhir sekali 6-4 dipersilakan adik Muhammad Azfar Ryan bin Muhammad Hafiz Ashraf. Seterusnya Anugerah Mata Pelajaran Terbaik Bahasa Arab tahun 1 dimulakan dengan 1 ilmu Muhammad Waiz Dubis bin Faizal. Satu Takwa Nur Hanania Aisyah binti Muhammad Azlan Shah. Seterusnya 1 Iman Adilin Sofia binti Muhammad Afiq. Untuk tahun 2 dipersilakan adik Muhammad Iman Farisi bin Muhammad Adib dari kelas 2 ilmu. Dan adik Ahmad Karim Syari bin Zakiri. Dari kelas 2 Takwa dipersilakan adik Nur Kaisara Amanda binti Muhammad Mustaqim. Ya. Tengah sini dengan kawan. Dan dari kelas 2 Iman dipersilakan adik Syahira Alia binti Abdul Rahim.
Seterusnya dari kelas tahun 3 ilmu dipersilakan adik Zinirah Nur Alfa binti Zakiri. Dari kelas 3 Taqwa dipersilakan adik Syafiqah Az-Zahra binti Nur Helmi. Seterusnya adik Maria Malaika binti Osman. Dari kelas 4 ilmu dipersilakan adik Muhammad Ziad Azkar binti Muhammad Faizal. Dan Muhammad Afan Ubin bin Ahmad Fahim. Seterusnya dari kelas 4 Taqwa, Muhammad Muaiz Hamil bin Muhammad Nur Hamidi. Dari kelas 4 Iman dipersilakan adik Muhammad Akil Haris bin Muhammad Syarul Nizam. Dan akhir sekali dari kelas 4 Amal dipersilakan adik Muhammad Ahmad Haziq bin Khairil Izwan. Seterusnya anugerah macam pelajaran terbaik bahasa Lima Taqwa, Muhammad Hasib Kashi bin Muhammad Halimi. Lima Iman, Muhammad Syafiq Iqbal bin Muhammad Nizam. Dan dari kelas 5 Amal, adik Ahmad Syahidi Darius bin Ahmad Fazli. Seterusnya anugerah mata pelajaran terbaik bahasa Arab tahun 6 dipersilakan adik Muhammad Darwish Dazli bin Muhammad Azli dari kelas 6 Mumtaz 1. Dan Nur Damia Amanda binti Abdul Manaf. Dari kelas 6 Mumtaz 2 dipersilakan adik Muhammad Farihin Hayyan bin Muhammad Fazli. Dari kelas 6 Mumtaz 3 dipersilakan Ryan Arif Iskandar bin Izwan. Dan akhir sekali 6 Mumtaz 4 dipersilakan adik Muhammad Syahfatul Iman bin Muhammad Syafi'i. Seterusnya adalah penyampaian anugerah akademik cemerlang tahap 1. Dari kelas 1 ilmu dipersilakan adik Muhammad Wais Jubis bin Faizan. Nombor 2 adik Wan Muhammad Ahmad bin Wan Zakaria. Dan kedudukan ketiga dari kelas 1 ilmu Ryan Khalis bin Arif Khazaki. Seterusnya dari kelas 1 Taqwa kedudukan ketiga dipersilakan adik Afif Mikael bin Amir Azri.
kelas 1 Taqwa Haura Marisa binti Muhammad Syadat. Dan kedudukan tempat pertama Nur Hanania Aisyah binti Muhammad Azlan Shah. Seterusnya dari kelas 1 Iman tempat pertama Amal Zafri bin Jashuri. Kedudukan pertama. Kedudukan kedua Nurhana Jalisha binti Muhammad Azri. Kedudukan ketiga dari kelas 1 Iman Muhammad Rafiqi Amsyah bin Muhammad Huzaini. Anugerah Akademik Cemerlang tahap 1 tahun 2 ilmu dipersilakan dari Muhammad Iman Farizi bin Muhammad Abid. Kedudukan kedua Ahmad Zarif Nishari bin Zakiri. Kedudukan ketiga Muhammad Khalil Irfan bin Abdul Rahim. Dari kelas 2 Taqwa kedudukan pertama Nur Kaisar Ahmeda binti Muhammad Mustaqim. Muhammad Aish Akil bin Muhammad Hafiz kedudukan kedua. Manakala kedudukan ketiga dipersilakan adik Said Nursi bin Salim. Seterusnya dari kelas 2 Iman tempat pertama Syahira Alia binti Abdul Rahim. Kedudukan kedua Muhammad Emir Amsyar bin Muhammad Badrul Amri. Tempat ketiga Yusuf Islam bin Amir Muhizzuddin. Seterusnya dari kelas 3 ilmu tempat pertama Zinira Nur Afa binti Zakiri. Tempat kedua Asma binti Muhammad Hazam. Tempat ketiga Muhammad Umar Luqman bin Muhammad Azli. Dari kelas 3 Taqwa pula tempat pertama Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Rahimi.
binti Nur Helmi. Tempat ketiga Aisyah Insyirah binti Husni tidak hadir, dipersilakan wakil untuk naik ke pentas. Dan akhir sekali dari kelas 3 Iman, tempat pertama Abdul Aziz bin Omar. Tempat kedua Asma Mujahidah binti Zul Baharudin. Dan tempat ketiga Adam Darmin bin Muhammad Hafiz. Terima kasih Ustaz Haruzul dan juga Ustaz Muhammad Akmal atas kesudian menyampaikan يا زملائي الألف مالت العيون هيا بنا إلى مأمل العيون. ماذا نفعل يا ترى هل تعرفين في كثير من الأدوات التدريبية التي يمكننا استخدامها في زيادة فهمنا عن العلوم ورقائق القرآن. مؤتمر الكمبيوتر كبير جدا، فيه يمكننا استعمال الكمبيوتر بسهولة. وعلى بركة الله والسلام عليكم. Alhamdulillah. Persembahan tempat kedua Muhammad Azim Zafwan bin Muhammad Hazwan. Tempat ketiga berkongsi dua orang murid iaitu Nur Arisa Kaisara binti Arif Kazaki. Dan Muhammad Al-Faqih bin Muhammad Mustaqim.
dari kelas 4 Taqwa dipersilakan kedudukan nombor 1 Nurina Kisha binti Nurizan. Kedudukan kedua Muhammad Uwais Kamil bin Muhammad Nur Hamidi. Kedudukan ketiga Ahmad Muaz bin Muhammad Khairil Muzammil. Seterusnya dari kelas 4 Iman Muhammad Adam Mikhail bin Zawawi kedudukan nombor 1. Kedudukan kedua Muhammad Adil Haris bin Muhammad Syahrul Nizam. Dan kedudukan ketiga Muhammad Syafiq Iman bin Muhammad Akmal Irwan. Dari kelas 4 Amal, kedudukan nombor 1 Nur Akila binti Zakaria. Kedudukan kedua Izara Sofia binti Izzat. Dan kedudukan ketiga Muhammad Amar Hasib bin Khairil Izzuan. Dari kelas 5 ilmu, tempat pertama Nur Izara Sofia binti Rosli Zal. Kedudukan kedua Farisha Irina binti Muhammad Faizal. Dan kedudukan ketiga dia Aura Kalisha binti Muhammad Izarul Izzat. Seterusnya dari kelas 5 Taqwa, tempat pertama dipersilakan adik Camelia Iyazi binti Yusman Giazi. Tempat kedua Raina Nur Adelia binti Izwan. Dan tempat ketiga Adam Syafiq bin Muhammad Jeffrey. Dari kelas 5 Iman, tempat pertama Nur Mirza Hakim bin Nur Irwan. Tempat kedua Muhammad Syafiq Iqbal bin Muhammad Nizam. Dan tempat ketiga Nur Alia Kaisara binti Mustafa. Dari kelas 5 Amal, tempat pertama Ahmad Syahizi Darish bin Ahmad Fazli. Tempat kedua Siti Nur Aina binti Abdul Rahman. Dan tempat ketiga Muhammad Wais David bin Faizal.
Abdul Manaf. Seterusnya tempat kedua Muhammad Darwish Jazli bin Muhammad Azli. Dan tempat ketiga adik Asfar Razim bin Muhammad Syahrizal. Dari kelas 6 Mumtaz 2, tempat pertama Siti Nur Kaisara binti Syamsul Samar. Tempat kedua Muhammad Farihin Hayyan bin Muhammad Fazli. Dan tempat ketiga dari kelas 6 Mumtaz 2 Daniel Takib bin Muhaizam. Terusnya dari kelas 6 Mumtaz 3 tempat pertama Nur Alia Farha binti Muhammad Faisal. Tempat kedua Ryan Arif Iskandar bin Izwan. Dan tempat ketiga Nur Khaira Fatia binti Azlan. Seterusnya dari kelas 6 Mumtaz 4. Tempat pertama Muhammad Asfarul Rayyan bin Muhammad Hafiz Ashraf. Tempat kedua Muhammad Syahfatul Iman bin Muhammad Syafi'i. Dan tempat ketiga dimenangi oleh adik Nur Aulia binti Muhammad Fatul Rahim. Baik, anugerah seterusnya ialah anugerah dipersilakan. Yang pertama, naik ke atas pentas adik Hafiz bin Aimir Rashid. Seterusnya adik Zikri bin Amir Syafiq. Seterusnya Amir Amsyar bin Muhammad Haidar. Keempat Asfar Razim bin Muhammad Syahrizal. Kelima Hafiz Zikri bin Faizul Azlan. Penerima UPDK 8A seterusnya Muhammad Darwish Jazli bin Muhammad Azli. Seterusnya Muhammad Ikram Hakim bin Kamarul Nizam. Penerima 8A UPDK seterusnya Said Ridwan Al-Yahya bin Said Ikram. Ke-9 Wan Muhammad Muad bin Wan Zakaria. Ke-10 adik Arisa Amani binti Muhammad Ratno Karno. Penerima 8A UPDK seterusnya dipersilakan adik Faradania binti Azhan Ezra. Seterusnya adik Nur Damia Amanda binti Abdul Manaf. Penerima seterusnya Nur Kadra Sarah binti Muhammad Faisal.
Faizal. Penerima ke-14 Nurjana binti Jaroni. Dan penerima terakhir anugerah 8A UPDA 2023 adik Putri Kaisara Amani binti Adam Ihsan. Orang dia ekstrim lah, semua tak ambil. Semua budak dia ambil. Baik, kita beri yang ketiga. Penerima Mumtaz PSRA seterusnya Muhammad Darwish Jazli bin Muhammad Azli. Penerima seterusnya Muhammad Syarif bin Mustaqim. Penerima Mumtaz PSRA seterusnya yang ke-6 adik Alia Izra binti Azizul. Seterusnya dipersilakan adik Arisa Amani binti Muhammad Ratno Karno. Penerima Mumtaz seterusnya dipersilakan adik Nur Damia Amanda binti Abdul Manaf. Yang ke-9 adik Nur Farha Alisha binti Zul Fatah. Dan penerima terakhir Mumtaz
Penerima seterusnya Adil Zikri bin Amir Syafiq. Penerima ketiga Amir Muhammad Arifin bin Azhar. Seterusnya Arif Ilham bin Ibrahim. Penerima seterusnya Muhammad Amirul Fatih bin Muhammad Aziz. Penerima keenam Muhammad Amar Ashraf bin Jashuri. Penerima seterusnya Muhammad Farhin Hayyan bin Muhammad Fazli. Penerima ke-8 Syahid Bidan PSRA Muhammad Ikram Hakim bin Kamarul Nizam. Penerima ke-9 Syakib Hafiz Darwish bin Syazin Endi. Penerima ke-10 Syed Ridwan Al-Yahya bin Syed Ikram. Ahmad Hafidani bin Ahmad Rizal. Ahmad Amir Rishad bin Arjunaidi. Ahmad Azri Azhari bin Muhammad Azhar. Penerima seterusnya Amirul Azim bin Azmi. Daniel Tafif bin Muaizam. Seterusnya Hafiz Zikri bin Faizul Azlan. Haris Safwan bin Anwar Rashidi. Seterusnya Irsyad Al-Razi bin Amiruddin.
Terima kasih Tuan Hidayah dan Ustaz Akmal Hafiz atas bersedia menyampaikan ayat ini. Pada tahun ini ialah Muhammad Syarif bin Mustaqim dari kelas 6 Mumtaz 1. Dipersilakan bonda dan ayahnya untuk tampil ke atas pentas bersama dengan anaknya untuk sesi penerimaan hadiah dan juga berabaya. Dipersilakan dengan ini penyampaian untuk anugerah tokoh. Saya persilakan yang bersama Ustaz Harizul bin Ismail diiringi Ustaz Muhammad Akmal Hafiz bin Muhammad Azhari untuk menyempurnakan penyampaian ini kepada murid yang disebutkan tadi. Dipersilakan. Satu, dua, tiga. Dalam pembelajaran dalam kelas, serta rajin bergerak dalam setiap subjek yang diminatinya. Dilantik sebagai penolong ketua kelas dalam kelas 6 Mumtaz 1. Mendapat keputusan pangkat keseluruhan Mumtaz dalam PSRA yang diumumkan baru-baru ini menyebabkan beliau terus menonjol dalam kalangan anak-anak permata Mumtaz yang seangkatan dengannya. Sesi 2024-2025. Dengan ini diumumkan tokoh murid perempuan yang dimasukkan ialah adik Nur Namia Amanda binti Abdul Manaf dari kelas 6 Mumtaz 1. Dengan ini dipersilakan Ustaz Harizul dan juga Ustaz Akmal serta ibu dan ayahnya untuk tampil ke atas pentas bagi menerima hadiah.